Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan The Sahabat. Bersama saya Ejen Syahid, Syazan Yunus, Khairil Amri Abdul Hamid, Haikal Nasir. di mana kita akan kongsikan ilmu pengetahuan yang telah kita raih dan juga pengalaman hidup yang telah kita lalui. Semoga anda semua dapat manfaat daripada mendengarnya dan menontonnya. Jadi stay tuned. Selamat kembali ke rancangan The Sahabat, di mana kita ada hashtag podcast Til Jannah. Alright, memang idea tu insyaAllah lah kita harapkan hashtag tu jadi satu kenyataan bila kita kongsikan ilmu pengetahuan yang boleh dimanfaatkan menjadi orang kata tu satu amalan yang berterusan untuk kita semua. Jadi untuk anda di luar sana, kalau rasa dapat manfaat, kongsikan lah. Pasal bila you all kongsikan juga, insyaAllah you all jadi orang kata tu perantara untuk orang lain dapat manfaat daripada ilmu-ilmu yang kita kongsi ni. InsyaAllah semua orang dapat pahala, semua orang dapat amal yang berterusan. InsyaAllah. semua orang nak masuk syurga. Betul. InsyaAllah kita doakan sama-sama kita. Semua Jangan nak lupa kat syurga, jangan lupa tegur guys. InsyaAllah kita dalam InsyaAllah The Sahabat. Alright, okay. Jadi episod kali ini ditajakan khas kepada anda oleh Cream SG. Alright, bahagian pertama kita dah tanyakan founder kita, Syazwan sendiri. Bila dia buka, kenapa dia buka. So sekarang episod ni kita nak tanya, orang kata tu cabaran ada tak macam cabaran selama dah macam berapa tahun mungkin dalam 8 tahun ke 7 tahun ni yang dah buka Cream SG ni, ada tak cabaran yang tak dapat dilupakan? Tak dapat dilupakan. Tak dapat dilupakan. Kan macam tak ada cabaran, kira macam so far. So far adalah cabaran. So far ada. Bedek lah tak ada Betul. Yelah dalam bisnes ni ada up, down, left, Betul. right ni semua kan. Actually dalam bisnes ni dia actually menguji kita punya iman Betul. Betul sangat. Macam how you trust Allah. Masya Allah. To me lah. Macam kau fikir engkau kerja keras ni kira kau hebat tau. Kira macam kau bikin marketing macam gini, kau buat menu macam gini, pasal kau buat benda ni semua kira orang beli. Actually tidak lah. Kalau honestly if you ask me, kita tak sehebat lah kan, tapi kita usaha. Tapi pada aku percaya yang Allah yang mudahkan lah. Betul. Pada aku is kau punya wifi network dengan Allah tu nak kena kuat lah. Masya Allah, wifi network Itu Betul, nak nasihat kena untuk anda di luar sana. Tak wifi, call terus tak ada. Uish. Lain level. Itu dah lain level. Itu dah dekat tempat lain tu. Itu dah dahsyat. Jadi macam call terus wifi ni sebenarnya daripada solat. Itu solat. perantara kita dengan Allah. Yeah. Memang kalau kau tanya aku pun boleh relate. Pasal kita orang ni self-employed. Bila self-employed ni, bukan cakap yang orang tak self-employed iman dia tak kuat, tidak. Cuma Tak. just that kita punya orang kata tu income Kau cakap pasal aku lah. Tak. Kita cakap tak. Kita semua faham yang rezeki tu Allah yang kasih. Betul. Terus kalau kerja pun Allah boleh kasih buang kerja. Terus income tak ada. Betul tak? Betul juga. Macam Ustaz goyang. Mungkin time COVID tu banyak orang dibuangkan kerja. Ini semua tak semestinya. Cuma kita cakap kenapa kita punya orang kata tu iman nak kena kuat. Pasal kita tak nampak tau bulan tu berapa kita dapat. Mungkin orang yang kerja macam full time, okay lah, akhir bulan ni aku dapat gaji sekian-sekian. Kita ni tak tahu sebenarnya macam ada ke tidak. Kadang-kadang boleh tak ada. Kau faham tak? Itu macam kadang-kadang dia boleh kosong. Aku faham sangat kadang-kadang macam ni macam tak ada macam mana tapi kita ada pembelanjaan rumah nak kena bayar, anak-anak nak kena tanggung. Tapi bila Allah kasih ujian, bulan ni aku tak nak kasih kau. Kau nak buat apa? So that part tu kita dah pernah lalui. Dan kita tahulah at the end of the day pun memang kita selalu kena minta tolong dengan Allah. Jangan start lah Syahid, nanti nangis. Jadi macam siapa-siapa yang tengah melalui sekarang ni bolehlah relate. Boleh relate. Kita faham lah sangat-sangat. Jadi bulan Ramadan yang akan datang ni, beribadah lah lebih-lebih Betul. Cuma jangan tunggu bulan Ramadan je, sekarang je. Actually betul. Alright, okay. So tadi bahagian yang pertama kita dah buat tentang Ramadan. Jadi sekarang bahagian yang kedua ni kita nak sambung. Kita dah buat tentang sebelum Ramadan nak buat apa preparation, tentang nak qada puasa, bayar fidyah, nak kira macam prep anak-anak, nak buat apa macam kasi diorang heads up jadi diorang faham dan nak sambut bulan Ramadan yang penuh barakah ni. So sekarang yang bahagian kedua ni kita nak tanya Ustaz kira macam apa yang kita boleh buat dan tidak boleh buat dalam bulan puasa tu sendiri. Kira macam during Ramadan lah, kita dah start ni, puasa dah mula ni. Jadi apa the do's and don'ts ataupun buat benda ni boleh ke tidak, buat benda tu boleh ke tidak, and so on.
Aku ada satu soalan yang dalam otak aku ni aku tanya boleh so biasa macam bulan puasa kan. Macam kadang-kadang sekarang bulan puasa yang akan datang ni akan masuk satu fasa tu ada school holiday. Oh. Okay. Nanti school holiday tu selalu orang suka travel lah. Oh, itu tak payah puasa. Tak, salah. Itu kalau tanya Ustaz Syazwan. Kita tak macam ejen nak kena travel je. Dia beri, tak adalah macam dia berikan orang kata tu rukhsah tak. So macam kenapa nak tanya soalan tu? Kita nak tanya pasal kalau travel selalu nak kena orang biasa tinggal hotel, tinggal resort ataupun tinggal mana lah yang ada swimming pool. Okay. So nak tanya satu soalan ni kira during bulan puasa ni kan, boleh tak kita swim kira macam kata tu berenang siang hari. Jadi nak tanya pencerahan, boleh tak swim dalam bulan puasa, time puasa? Okay. Boleh, tapi bukan dalam tank. Okay. Orang asam. Siapa tak tengok, pergilah tengok Wan punya IG Okay, so bila kita tahu perkara yang boleh membatalkan puasa adalah bila masukkan sesuatu dalam rongga-rongga badan yang terbuka. Saya imagine kalau kentut dalam swimming pool lah. biar air kan masuk balik. Gitu. Faham. Kentut batal tak puasa? Tak. Batal solat tak? Betul. Allah, pandai. Dia tahu. Kalau bulan puasa kentut. Lambat. Kalau bulan puasa kentut batal tau. Batal. Tapi kalau time kentut tu sambil tu makan. Kau buat efek sendiri sendiri. Okay. Kalau bau? Kalau dah kentut bau, batal tak? Tak batal. Batal tak? Tak batal. Easy Batal. Ni topik dia boleh jadi ni. Batal. Batal lah kalau kita dah bau, lepas tu kita makan krim SG. Nak juga. Aku sengaja tak nak kasih. Okay, apa tadi? Swimming lah. Okay. Swimming lah. Aku tanya lain, korang tanya lain. Okay, so swimming tadi macam okay. Yang membatalkan, korang yang nasi tambah. Yang membatalkan puasa adalah masuk sesuatu di dalam rongga-rongga badan lah yang terbuka. Jadi seandainya tidaklah menjadi satu keperluan untuk swimming, then elakkanlah. Tapi kalau sekiranya menjadi satu keperluan seperti orang yang kerja diver, dia bersihkan bawah kapal ke apa ke, so dia cuba pakai penutup yang betul-betul menutupi rongga-rongga rongga telinga kan, rongga hidung dan sebagainya. So ini kalau sekiranya dia tidak masuk, maka tidak membatalkan puasa lah. Tapi kalau sekiranya macam dia memang saja-saja nak happy-happy lalu tu betul-betul termasuk telinga, masuk apa, padahal tak payah, tak perlu untuk buat, dan lebih baik mengelakkan lagi bagus lah. Jadi Wan, kalau nak cuci tank sebelum Ramadan kau cuci tank. Yes, betul. Tak payah, cuci tangan tak payah masuk dalam tank. Betul, dia sengaja nak masuk. Okay. So kena tu lah, kena tutup. Pasal sekarang dah ada baju yang suit yang boleh tutup betul ke apa kan. Kalau dia ada. Tapi kalau dia macam memang buka saja nak main-main air, betul termasuk then selidik cek pasal lah. Faham. Alright. Okay, apa-apa korang ada tanya soalan apa yang nak tanya dalam bulan puasa sendiri? Ada tak? Kalau tak ada, aku tanya kontak tu aja. Kalau tak, Ustaz pun boleh macam share apa yang selalu you receive from masyarakat. So dalam bulan puasa, selalunya dalam bulan Ramadan, I think orang faham lah untuk apa kata orang tu start, kita punya puasa start daripada waktu fajar, daripada azan subuh sampai ke azan maghrib. Sometimes orang mungkin terlupa pandang bila radio, selalu dia dengan radio kan, dah keluar mengatakan dah masuk waktu imsak. Boleh makan ke tak boleh makan. Betul. Boleh minum ke tak boleh minum. Sekali bangun, sekali dah imsak. So waktu imsak masih lagi boleh makan, masih lagi boleh minum, tetapi hukumnya makruh lah. Sebab dia dah dekat dengan dia nak subuh lah. Tapi masih lagi boleh lah yang mana benda-benda yang CP-CP lah kan. Dan bila azan terus dilaungkan, dah masuk azan, then kita tak boleh langsung masukkan sesuatu apa perkara dalam rongga-rongga kita lah, termasuk makanan.
Dan ni betul juga fakta ni. Pasal kadang-kadang macam orang dah imsak tak tahu lah. Kadang-kadang orang lama-lama dah tak nak makan dah. Tak nak makan. Dah imsak ni. Faham tak? Jadi maknanya dia masih boleh. Kalau macam ada sisa-sisa janganlah buang ke apa kan. Makan kasi habis cuma. Pasal dulu macam aku pernah ada that mentality imsak dah tak boleh. Betul. So now kita faham lah kan. Imsak tu maknanya masih boleh, tapi bagusnya kita bangun awal. Ini bagi mereka yang mungkin terlajak ataupun last minute ubat tak makan. Alamak ubat makan masuk. Dah imsak tak boleh tak? Masih lagi boleh. So masukkan dan minum dan terus telan lah. Tapi once kita dah azan, kalau sekiranya tengah kunyah belum telan dah azan laungkan, benda tu kena keluarkan lah. Jangan ditelan pula. Betul masuk waktu fajar kalau dah azan fajar lah. Okay, talking about that pula, boleh tanya tentang niat pula. Misal kata orang tu terlupa nak niat. So kita tahu kan niat tu penting. Betul. Untuk kita nak puasa, nak apa-apalah buat amal semua. Cuma kalau bulan puasa tu orang tu terlupa nak niat puasa, macam mana tu? Okay, so kalau menjadi satu kelaziman untuk kita punya pegangan niat setiap malam, kata orang tu malam Ramadan lah. Malam Ramadan. Cuma ada pandangan juga yang membenarkan untuk niat sebulan. Cuma niat walaupun kita dah mula niat sebulan, tapi dalam masa yang sama still buffer dengan niat yang pada malam Ramadan lah. Benda niat ni kalau kita nak bincang dalam podcast ni memang tak muat. Sebab even dalam kitab Al-Ashbah Nazair pun bincangkan pasal niat aja berpage-page lah untuk dibincangkan lah. Sebab ada yang ulama kata kalau niat sebulan tu nak kena, once kalau niat sebulan tu tak boleh ponteng. Boleh apa. Jadi untuk kita masyarakat umum, kita ambil pendekatan yang pertama adalah setiap malam jatuh niat. Okay, yang kedua untuk buffer benda tu in case terlepas, kita niat pada awal bulan untuk puasa sebulan penuh dalam bulan Ramadan lah. So itu yang terbaik lah. Tapi kalau kita terlupa, dia jadi kita habitkan benda tu lah. Sebelum tidur, kalau kita pergi sembahyang kat masjid, of course dengan jemaah kan i'taqidu ala saum rahimakumullah kan. Ramai bismillahirrahmanirrahim nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadhihi sanati la ta'ala. Tapi kalau kita boleh didik anak-anak kita sebelum tidur, sebelum baca doa tidur, kita jatuh niat sama-sama, then pun tak ada masalah lah. So that is niat lah. Sebab memang saya cakap macam tadi, bab niat memang banyak sangat perbincangan. Ada yang kata bila kau tak lafazkan, tapi kau bangun pukul 4 ni dah kira itu kenapa kau bangun sampai kau nak puasa kan. So this is benda-benda yang untuk kita clearkan doubt, kita niat je. Betul. Daripada nak masuk dia punya orang kata tu dia punya khilaf, ada yang kata nak kena lafaz tidak. Kita ambil jalan lebih selamat lah. Dengan niat dia bukan panjang mana pun. Kena bayar pergi ATM, kena beratur ke kan. Betul lah. Jangan malas tu je. Bukan kena smash tunggu dia punya giliran ke. Tak, mudah aja. Okay, aku ada soalan hangat lah. Ini soalan mesti ramai nak tahu. Demi mesti soalan hangat Seram ni. Tu untuk orang-orang yang dah berumah tangga lah. Bulan puasa Ustaz, boleh tak suami isteri bersetubuh? Boleh tak? Saya kalau cakap salah takut nanti kena saya edit out nanti. Okay, so pada awak bila awak nak bersama? Bukan awak lah, maksudnya soalan dia bila? Plan tu sebelum start Ramadan buat dulu. Lepas tu sebulan puasa lah. Tak payah buat malam raya buat lagi. Oh, itu awak punya plan? Tak lah. Kau plan kau gitu. Tak boleh tahan ke tidak? Aku dah betul-betul puasa. Dapat idea daripada kau. So yang dihalang, bukan dihalang lah. Maksudnya ialah dihalang ataupun untuk kita menjaga diri ibadah puasa tersebut adalah bermula daripada fajar, azan subuh sampai ke azan maghrib. So lepas maghrib dah buka puasa, dah halal bagi awak antara suami dengan isteri lah untuk bersama dan bersatu. Jadi dalam tempoh tersebut terserah untuk bersama, sebab Tuhan tu Maha Pengasih, Maha Pengampun kan. Dalam Quran pun dikatakan tentang malam itu dihalalkan bagi kamu untuk malam untuk bersama dengan pasangan lah, secara ringkas maknanya tak ada masalah. Cuma kadang-kadang bila dah bersama, letaklah terbangun lambat.
So dalam keadaan hadas kubra, hadas besar. Bukan aja dalam keadaan bersama ataupun kita mungkin yang wanita dia dalam keadaan haid tapi hari tu dia dah suci. Contohnya mungkin ke 12 malam dia suci, 1 malam dia suci. Dia sama ada bersama ataupun wanita yang baru balik habis haid kan belum mandi. Jadi sama juga dengan lelaki, suami atau isteri belum mandi. Lepas tu azan dah berkumandang. Terbangun. Jiran-jiran jangan risau. Terperanjat dengan ketawa. Tak usah perempuan tadi. Tempat ni tak soundproof. So bila azan dah berkumandang, dia bangun, contoh dia bangun dia belum mandi kan. Dia masih lagi boleh teruskan puasa bila dia jatuh niat. Terus after that dia kena mandilah. Sebelum sembahyang subuh. Of course dia nak kena bersihkan diri. And then dia mandi selepas azan fajar, masih lagi sah puasa dia. Senang cakap macam itulah bunyinya. Dengan dah ada niat dia lah tak puasa. Dia dah niat memang nak puasa, tapi kita bangun alamak Terlajak aku lah. nak sahur dululah. So nak sahur sekali alamak dah azan. Okay. So dia belum mandi, masih lagi boleh tapi dia kena mandilah. After dia mandi terus pasal dia nak sembahyang subuh, kalau tak sembahyang pun dosa juga. Sebelum subuh sebelum fajar. Tak, maksud selepas dia pun boleh. selepas. Sebelum syuruk. Senang cakap dia memang nak sembahyang subuh apa? Yes. Lepas tu dia kena mandi. Okay. Jadi kalau dia terlepas dengan subuh sekali? Okay, dia macam ni. Maknanya dia ada orang yang mungkin ingat bila dah azan subuh, dia nak puasa, dia kena bersih. Tapi sebenarnya bila dia sama ada dia berjima ataupun dia baru balik habis haid, haid dia dah clear tapi dia nak mandi after azan. Masih lagi puasa yang dia dah niatkan untuk hari tersebut masih diterima. Okay. Tapi dia kena sucikan diri dia lah terus sembahyang subuh. Faham tak? Tak, soalan saya kalau dia terlepas sampai selepas subuh. Terus dah burn subuh semualah. Burn subuh. Masih boleh dia bangun tapi kena qada lah. Okay. Cuma tak boleh terlalu lama sangat lah. Macam contoh dia dah tidur sampai maghrib. Tak ada, kira bangun sampai tengah hari lah. Terpaling saya dulu. Betul-betul penat tu lah. Night shift lah habis. Tak tahu berapa round lah. Ya, dari pencerahan tu maknanya dia punya puasa tu still valid. Sah, cuma dia nak kena qada solat lah. Ya, qada solat. Faham. Dengan kalau misal kata ni orang jalan degil ni Jalan waktu siang lah. jalan degil ni misal kata dalam time bulan puasa tu dia orang bersetubuh juga. Yep. Macam mana tu? Kira kafarah. Dia kena denda. Yes. Maknanya dia waktu siang dia bersama juga dan dia kena denda kafarah lah. Antara dia kena, yang pertama dia tak boleh pergi yang kedua tau. Maknanya dia fatahriru raqabah, bukan tahrir raqabah, fasiyamu syahrain mutatabi'ain. Dia kena puasa 2 bulan Berturut-turut. without fail. So kalau dia dah letak lah dah puasa 2 bulan, that means 60 hari lah. So letak hari Waktu bulan Ramadan atau selepas Ramadan? selepas Ramadan lah. Ramadan dia kena puasa macam biasa. Okay. Lepas tu yang dia dah bersama, Top yang up dia dah lagi 2 kacau bulan. tu, dia kena qada plus lagi 2 bulan berturut-turut sebab denda dengan Allah. Okay. So yang 2 bulan berturut-turut ni dia letaklah hari ke 59, besok dah 60 nak complete. Sekarang besok dia demam. Alamak. So dia kena all over again. And dia dalam fikir memang cakap kau tak boleh terus pergi yang nombor 2. Nombor 2 kira antara dia yang kena bagi makan 60 orang miskin. Kau tak boleh terus macam orang nanti aku bayar. Tak. Selain sihat apa masih buat this. Benda ni nak kena buat. So sebenarnya cakap siapa surga lah. Okay. Tapi persoalannya di luar sana mungkin bertanya, habis macam mana Ustaz siang Ramadan kita suami isteri boleh tak kita ringan-ringan? This is real lah kan, question kan. So Nabi SAW sendiri bermanja dengan isterinya. Tapi Nabi jelaskan Nabi tahu batasannya. So kalau nak memanja, nak gurau-gurau kan ringan-ringan, selagi mana dia tidak jima bersatu yang betul-betul seksualnya, then it's okay lah. Faham. Dengar kan, kau jangan langgar jadi. Tak lah, aku kuat. Okay, tak, tu tadi Ustaz cakap 60 hari betul-betul tu, maksudnya dalam bulan Ramadan tu dia Luar Ramadan. Lepas Ramadan. tak ada, bukan, during Ramadan dia bersama lah kan? Itu kira 60 hari untuk satu kali dia buat atau 2-3 kali kalau buat dalam masa Kalau buat banyak kali dah berganda-ganda Time lah. time Kan ada 60 Sebab itu kena ada ilmu lah.
Betul. Sebab kalau orang belajar pasal ilmu, pasal ibadah puasa, pantang larang puasa, orang kan tahu automatik. Oh tak boleh. Tapi orang yang tak tahulah, yang mungkin kurang ilmu ataupun belum dikurniakan taufik hidayah, yang memang tak puasa pun. Jadi dia ingat sehari aku suami isteri. Itu yang dia tak tahu dalam keadaan kejahilan lah. Ya, jadi macam podcast ni kita nak kongsi lah Betul, kepada nak anda kongsi. semua yang benda-benda ni penting untuk kita tahu. Dan kalau buat benda yang salah adalah denda dia kan. Sebab denda korang nak ke 2 bulan berturut-turut tak nak kan. Puasa 2 korang bulan tahan berturut. je. Dia tahan je lah. Puasa tu malam, kalau nak malam lah lepas Betul. berbuka. Sebab Allah dah kasih keringanan yang Betul. bagi kita. Keringanan yang sangat hebat lah ni. Iaitu kita tahan sekejap je kan. Lepas itu perbezaan Imam Ghazali kata puasa ni dia ada bagi pada 3 kategori tau. Puasa yang orang-orang umum. Orang umum dia jenis dia tahan lapar dahaga. Dah. Okay. Itu je dia dapat. Maknanya dia bila dia buka puasa, dia sekadar tadi dah haus lah, tadi lapar. Dia tak dapat apa-apa. Dia just dapat lapar dahaga. Second kategori yang tinggi adalah dia puasa tahan lapar dahaga. Lepas tu dia tambahkan benda-benda sunnah. Mana ada benda-benda amalan-amalan sunnah lah. Bersedekah ke, semayang ke dan sebagainya. Ini yang kira level-level yang macam contoh orang-orang beriman, takwa, kira level ni lah. Yang paling tinggi adalah para nabi punya, para kata orang siddiqin yang hebat. Dia dah puasa, dia dah lapar dahaga, dia buat amalan-amalan sunnah, lepas tu dia puasa hati. Puasa hati Puasa hati tu kira memang Kontrol lah. dia jenis macam nak hasad ke, nak ngumpat ke, nak hekit ke, dia memang tak ada lah langsung. Dia benda yang para nabi punya menahan kezaliman, nak buat semua benda yang tinggi lah sangat. Okay, dia dedicate diri dia macam orang kata tu pengabdian kepada Allah. Betul. Buat dalam bulan tu lah. Dalam bulan tu kira yang kalau kita azan subuh kita ngantuk, dia do something else lah. Memang tu nak dekat dengan Allah, all out untuk Allah SWT. Lepas tu ada kita akan lalui ujian apa. Tak payah banyak awan pergi, kalau kita tengah puasa kita pergi kedai makan kan. Contohlah pukul 4, pukul 5 awak kena smack. Kena slam. Smack Kena smack tu lain. Kena slam Kau bilang aku siapa smack, aku smack dia balik. So, order banyak. Lepas tu awak puasa. Lepas tu orang pun puasa. Mungkin yang order pun puasa. Mana ni pukul berapa ni saya dah order. Dia punya nak tahan tu. Dengan waktu tiba-tiba awak dah cukup cili. Lepas tu nak minta cili lebih lagi kan. Saya kau kena gitu saya sepak muka dia. Sorry lah yang minta cili lebih. Tak ada. So this is benda yang kita macam, of course kita akan macam mana. So yang para nabi diorang punya tahan dalam tu satu tahap yang sangat tinggi lah. Sebab kita tengah lapar, kita tak makan, kita tak minum, lepas tu kita nak layan orang yang tak makan, tak minum. Bukan senang sih. Even kalau kita pergi bazar pun nak beli makanan, tersenggol sikit pun boleh. Kita dah penat dapat lapar, satu hari, everything kan. So it's macam dah trigger tu, macam senang trigger. Senang trigger. Tak payah itulah. Tadi je lapar je, Haikal dah tinggalkan kita. Itulah. Dah trigger. Dah trigger. So benda ni is a normal punya. Betul. And then talking about time bulan Ramadan tu sendiri, mungkin kita nak share kita pengalaman kat Mesir. Aku macam suka pengalaman tu pasal dia bulan puasa tu kan, diorang macam meriah tau. Suasana lain lah ni. Suasana lain. Daripada waktu kita macam suasana ni lain lah. Kira macam diorang kalau kat Mesir lah, diorang ada benda ni panggil fanus. Fanus Ramadan ni macam lantern lah. Nanti dia punya street semua diorang akan pasang semua lantern ni. Macam nak celebrate raya gitu. Betul, macam sebenarnya tapi ni celebrate bulan Ramadan. Which aku rasa daripada waktu kenapa tapi macam patutnya betul lah apa yang diorang bikin ni. Pasal bulan Ramadan tu is really bulan yang hebat lah. Kita banyak ganjaran dekat dalam. Kalau orang yang betul-betul faham bulan tu akan buat benda ni. Pasal diorang celebrate kedatangan bulan yang kira, kalau you all tahu dia punya ganjaran, you tak nak miss lah. Betul. So that's interesting. And to be honest with you, Alhamdulillah. Honestly aku tengok Singapore punya pun, dia punya orang kata tu suasana dah better. Better ke arah situ. Betul. Sebab memang kita kalau patah balik pada 20-30 tahun dulu, kita membesar dalam environment masyarakat kita Asia Tenggara yang bila sampai pada bulan Ramadan kita lebih ke arah
environment yang berbeza lebih kepada arah makanan tau. Okay, macam contoh kalau 30 daripada dulu sampai sekarang pun samalah. Adalah untuk dekat negara kita lebih pada arah first is masjid-masjid akan bubur Ramadan. Bubur tu satu benda yang kata orang tu tradisi lah yang akan diteruskan. Lepas tu bazar. Bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Kita dulu-dulu gelang dulu syok kan. Dending apa semua macam bila orang look forward for bazar Ramadan, orang look forward for gelang punya lampu lebih pada ke arah makanan lah. Makanan, lampu dan sebagainya. Kalau dekat Malaysia kita tengok pun sama. Dia punya bazar Ramadan lagi mengiurkan. Betul tak? Kalau satu stadium tu dia berpusing satu stadium, dia mengiurkan dengan ayam perciknya. So benda-benda tu yang memang untuk kita punya culture look forward that. But bila kita pergi Mesir, dia punya environment dengan lampu-lampu dia, dengan suasana, dia tak lebih ke arah makan. Tapi dia lebih pada arah suasana Ramadan ni adalah bulan yang kita ahlan, marhaban ya Ramadan. Sambut Ramadan tu datang lebih meriah daripada Idul Fitri. Betul. Kawan. Betul. Pasal dia raikan dengan lampu-lampu yang macam ni Ramadan kita kena raikan. Tapi kita punya culture pula bila dah nak dekat hari raya lagi seminggu dulu, kita punya rumah-rumah flat kita dah nampak start lampu-lampu lebih ke arah hari raya. So that is mula-mula pembesaran kita yang macam itulah. So sekarang the culture kita dah bawa Ramadan yang patut kita raikan lah. Betul. Sebab kita kan doa yang macam dalam episod yang lepas kan kita kata Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rajab, Sya'ban. Temukan kami dalam bulan Ramadan. Kita request for Ramadan, not Syawal. Bukan kata tak jumpa Syawal, tapi kita dah mengharap. So this is benda yang dia dah datang sebagai tetamu, raikan dia dengan sebaik-baiknya. Betul. Jadi jangan sia-siakan peluang peluang kemasan pasal kita tak tahu yang mungkin bulan Ramadan tahun depan kita sampai ke tidak. That's why kita selalu doakan kita nak sampai Ramadan, nak sampai Ramadan. Tapi bila Ramadan sampai jangan sia-siakan lah. Pasal terkadang takut kita selalu nak jumpa tapi bila dah jumpa tak buat apa. Betul. Dan rugilah satu kerugian yang besar. Jadi itulah episod pada kali ini. Bahagian yang kedua kita dah share tentang orang kata tu apa yang boleh dibuat, yang tidak boleh dibuat di bulan Ramadan itu sendiri. InsyaAllah bahagian ketiga kita akan sambung lagi apa yang kita boleh buat di malam-malam hari Ramadan, InsyaAllah. Jadi podcast ini ditajakan kepada anda oleh Cream SG. Jadi untuk anda yang ingin orang kata tu order untuk makanan berbuka, dan bila orang kata tu bulan puasa ni bila kita kasih orang makan, satu ganjaran yang besar juga. Jadi bolehlah order Cream SG untuk keluarga, untuk kawan-kawan, untuk mereka orang tu beriftar bersama-sama dengan makanan Cream SG. Jadi kalau nak order boleh pergi mana dia punya website tu? www.cream.shop. Alright. Dan jika anda suka episod-episod yang kita bawakan kepada anda, jangan lupa like, follow, share dan subscribe kami The Sahabat di YouTube, di Spotify, mana lagi? Instagram dan di TikTok. Sampai ketemu lagi di bahagian yang ketiga bersama kami The Sahabat. Assalamualaikum. Assalam.